manusia kata mereka takut mati. Tapi cara kita hidup, macam kita tak kisah pun. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita takut mati, takut kehilangan nyawa, takut hilang peluang. Tapi peliknya, ramai orang hidup tanpa benar-benar hidup. Buat kerja sama seperti rutin. Kerja tanpa makna. Hubungan tanpa ada rasa. Kita jaga badan supaya tak mati, tapi biar jiwa perlahan-lahan mati. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Bukan sebab kita malas hidup, tapi sebab hidup yang sebenar perlukan keberanian. Dan keberanian itu lebih menakutkan daripada mati. Mungkin manusia bukan takut mati. Mungkin kita takut hidup dengan sedar dan realiti kehidupan. Sebab bila kau betul-betul hidup, kau kena buat pilihan. Kau kena tanggung akibat. Kau kena rasa sakit. Lebih senang bertahan hidup daripada menghidupkan diri sendiri. Yang pelik tu bukan dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!